Saya nak share tentang pasaran produk Bioveternize ni. Sejak Bioveternize ni pada tahun 2010 lagi di pasaran, okey. Produk Bioveternize ni telah dipasarkan di Brunei dan di Singapura. Okey. Hari ini saya nak tunjukkan screenshot, okey, daripada penghantaran ke negara di Singapura pada tahun lepas, pada bulan November lah. Dan sebelum ni pun juga Bioveternize ni ada di pasaran di Singapura, okey, beberapa ejen dan pengguna terus direct ke Singapura. Okey, jadi apa yang saya nak sampaikan di sini, produk Bioveternize sejak 2010 kepasarannya cukup meluas, termasuk Sabah, Sarawak, di Semenanjung, Sabah, Sarawak, di negara Brunei dan Singapura. Jadi siapa yang belum meyakinkan produk Bioveternize ni berada di pasaran di negara luar, ini menunjukkan mendapat perhatian masyarakat, khususnya rakyat di negara tersebut. Jadi saya yang dapat luka, yang ada luka kencing manis, luka kemalangan, luka jahitan atau melecur dan sebagainya, yang anda telah alami luka, apa saja luka, dapatkan produk Bioveternize ini. InsyaAllah produk ini sangat membantu tuan-tuan untuk pulihkan semula kesihatan seperti segala. Sekian, terima kasih.